Kata-kata terakhir lah. Nak kata ni rumah yang design dan cantik, mendapati cita rasa pelanggan lah. Daripada segi pembinaan apa semua, puas hati lah. Apa ni mengenali dalam Facebook dengan TikTok. Tengok kami cari, kami sebi apa semua kan. Tengok ni takut apa ni macam kena scam ke apa kan. Tapi alhamdulillah lah, tak ada masalah lah kan. Kami pun tengok, kami follow dalam TikTok apa semua, tengok okey. Feedback yang pelanggan bagi apa ni kan. Bina rumah ni orang kata kena sebi dulu, tengok kontraktor yang berpengalaman, lepas tu yang berdaftar dengan CIDB kan. Lepas kami sendiri kami pergi office, pergi office, lepas tu tengok macam mana okey. Lepas tu kami ni kami doakan semoga ahli bina ni terus maju jaya dan orang kata dapat banyak lah projek-projek masa hadapan.